Okay lah, 1,000-2,000 ringgit sehari siapa nak bagi? Aku ada nak share ni, satu channel ni padu gila lah. Dia boleh tahu mana nak buy sebelum harga pacak. Padahal masa tu harga tengah down trend, tak break trend line pun lagi. Ngam-ngam buy kat bawah ni. Ni trend line dia. Ni sebab M1 lah. Macam mana dia boleh dapat tu? Terus kau tengok berapa win, 340 pips. Memang lepas dia bagi ni terbang. Aku ingat aku nak buat analisa lah. So ni M1 ni, disebabkan M1. Okay, kita cari yang sebelum dia pecah trend line tau. So macam mana channel tu bagi buy? Ni adalah sedikit breakout trend line kecil. Breakout masa kat sini dah nampak ada volume dah. So once dia dah break ni, ini confirmation pertama dia nak pecah ke atas. Dia pull back, pom terbang. Pull back lagi, tambah layer, pom terbang sampai 300 pips. Padu channel ni. First buy 340 pips, second buy 300 pips. Ni kau tengok ni berapa profit yang aku dapat buat dengan follow first setup dia je. Okay lah, 1,000-2,000 ringgit sehari siapa nak bagi? Kalau sebulan berapa lah tu? Cuba kau kira. Total follow signal channel ni pagi ni sahaja dah 640 pips lah. So kalau kau nak ada dalam gang trade yang sedap macam ni, tekel yang berkualiti, yang boleh bagi kau profit, yang boleh bagi kau setup quality, link aku ada letak kat bio. Kau tahulah apa nak buat. Assalamualaikum. Ciao.